Apa jadi bila pesawat rekaan pemusnah kereta kebal Soviet digunakan memburu bot di laluan air paling berbahaya dunia? Sekarang, A-10 Warthog yang disangka akan bersara kembali beraksi menyerang kapal serang pantas Iran di Selat Hormuz. Ini bukan sekadar perubahan pelik dalam ketenteraan. Ini menandakan pertempuran di sekitar Iran semakin memuncak di kawasan tempat hampir 20% minyak dunia mengalir. A-10 digunakan untuk menangkis serangan berkumpulan, lindungi laluan perkapalan dan lawan strategi Iran. Jadi, kenapa mesin perang lama ini dibawa semula sekarang? Bagaimana ia tiba-tiba menjadi begitu berkesan? Apa yang ia beritahu tentang hala tuju konflik ini? Mari mula dengan pengumuman dan bezakan fakta dari rekaan. Jeneral Duncan mengesahkan dalam taklimat di Pentagon bahawa A-10 sedang beroperasi di sektor selatan menyasarkan bot serangan pantas di Selat Hormuz. CENTCOM turut paparkan imej A-10 menyokong operasi yang lebih luas melalui pengisian bahan api udara, membuktikan pesawat ini bukan sekadar untuk tontonan. Mereka kekal di udara, di lokasi dan aktif sokong misi itu. Ini sangat penting, bukan sekadar berita tergempar. Namun di medan perang yang sudah ada, kapal induk AS dan jet F-35, mengapa masih gunakan Warthog? Nampak pelik kerana A-10 dicipta untuk zaman berbeza. Ramai mengenalinya sebagai pembunuh kereta kebal, pesawat sokongan udara rapat lasak untuk peperangan darat sengit dan serangan altitud rendah. Pada awalnya, guna di atas air lawan bot kecil nampak pelik. Tapi bila lihat misinya, ia masuk akal. Kekuatan utama A-10 bukan pada kelajuan, tetapi kehadirannya. Ia boleh berlegar lama di udara dan menunggu masa sesuai. Dalam pertempuran seperti ini, bot serangan pantas Iran sukar dikesan kerana kecil, laju dan bukan sasaran besar di perairan terbuka. Mereka bergerak pantas, sukar dibezakan dalam latar yang berserabut dan bergantung pada masa yang tepat serta kekeliruan. Pesawat yang dapat berlegar, menjejak pergerakan serta bertindak balas pantas sangat berguna di situasi ini. Tidak seperti jet F-35 yang keluar masuk dengan pantas, A-10 boleh berlegar, memerhati dan menyerang apabila sasaran menampakkan dirinya. Ia seperti lelaki tua yang sabar dan berpengalaman. Itulah sebabnya, reka bentuk lamanya tiba-tiba kelihatan sangat relevan semula. Jet ini dibina untuk bertahan daripada kerosakan, terbang rendah dan terus memburu. Meriam JAO 830mm yang terkenal memberi kuasa hentaman hebat dan reka bentuknya sesuai untuk sasaran yang terdedah dan berperisai ringan. Pesawat canggih mungkin laju atau sukar dikesan, tetapi misi jarak dekat yang kacau bilau dan berterusan tidak perlukan platform paling glamour. Jawapan terbaik kadang-kadang lebih perlahan, murah, tahan lasak dan terus. Sebab itu, Warthog masih penting. Jika anda faham mengapa A-10 sesuai untuk misi ini, tumpuan seterusnya ialah sasaran. Bot laju Iran bukan sekadar isu sampingan. Mereka adalah kunci bagaimana Tehran memberi tekanan di Teluk. Iran tidak mampu menandingi kekuatan kapal atau pesawat Amerika Syarikat. Mereka sangat bergantung pada taktik asimetri. Ini bermakna guna bot serangan pantas, serangan berkumpulan, peletakan ranjau, gangguan dan manfaatkan laluan air sempit di mana ancaman kecil beri kesan besar. Walaupun Amerika Syarikat ada 3 kapal induk besar dekat Selat Hormuz, mereka tetap hadapi masalah kerana strategi Iran fokus pada gangguan, bukan kemenangan tentera mutlak. Logiknya mudah. Jika tak dapat kuasai medan perang secara konvensional, jadikan persekitaran cukup berbahaya, mahal dan tak dijangka untuk memberi tekanan kepada semua pihak lain. Bot-bot ini murah, pantas dan berguna dari segi politik. Ia membolehkan Iran mengancam perkapalan dan penghantaran tenaga tanpa perlukan tentera laut seimbang. Sebab itu ia penting. Beberapa bot kecil mungkin tidak kelihatan mengagumkan di kamera, tetapi di Selat Hormuz, ia boleh membantu menimbulkan ketakutan, melambatkan lalu lintas kapal tangki dan menyebabkan kos meningkat jauh melebihi rantau ini. Kisah ini kini bukan lagi tentang pesawat, tapi tentang daya tawar. Iran sering gunakan selat itu untuk tekanan kerana tahu dunia sensitif terhadap gangguan tenaga. Ancaman pada kapal tangki beri kesan global, bukan hanya rantau ini. Ia terus memberi kesan kepada pasaran bahan api global. Pengangkutan menjadi lebih mahal dan apabila kos pengangkutan meningkat, harga makanan, barangan dan kos sara hidup juga biasanya akan turut naik. Setiap bot laju dimusnahkan bukan hanya kurangkan ancaman taktikal, tetapi juga menghapuskan satu lagi alat ugutan maritim di salah satu laluan sempit tenaga paling penting di dunia. Itulah sebabnya serangan A-10 penting melebihi medan perang.
Jika ia membantu mengurangkan keupayaan pasukan Iran untuk mengganggu kapal dagang, maka ia boleh membantu mengembalikan keyakinan terhadap salah satu laluan perdagangan paling penting di dunia. Tehran suka menunjukkan kekuatan apabila ia menggugat syarat itu. Tetapi hakikatnya, apa yang dilakukan ialah mengancam perdagangan sivil melalui kejutan harga tenaga. Namun begitu, A10 hanyalah sebahagian daripada gambaran keseluruhan dan itu penting untuk diingat. Ini bukan kisah perang satu platform sahaja. Ia adalah sebahagian daripada operasi yang lebih besar. laporan menggambarkan A10 digunakan untuk menyerang bot laju, manakala senjata yang lebih berat termasuk bom penembus moden seberat 5,000 paun digunakan terhadap sasaran bangka kukuh berhampiran selat itu. Perbezaan itu sebenarnya adalah salah satu perkara paling menarik tentang kempen ini. Ia memberitahu anda sesuatu yang penting. Kempen ini dibentuk berdasarkan jenis sasaran. ia bukan secara rawak. Ia bukan sekadar tontonan. Ia adalah usaha sistematik untuk melucutkan alat-alat Iran satu demi satu. Ini juga menjadi salah satu ironi terbesar cerita ini. A10 sebenarnya hampir ditamatkan perkhidmatannya. Selama bertahun-tahun, Ia telah dibincangkan sebagai sebuah platform yang sudah tua dan hanya menunggu masa untuk bersara. Namun, di sinilah ia sekali lagi berada dalam pertempuran sebenar, melakukan kerja-kerja hodoh, terbang rendah, memburu sasaran seperti yang direka untuknya. Ironi itu berkesan kerana ia membawa maksud yang lebih mendalam. teknologi berkembang pesat. Namun, sesetengah bentuk peperangan tidak berubah secepat itu. Masalah bot kawanan tidak selalu perlukan penyelesaian tercanggih. Kadang pesawat lama lebih sesuai untuk misi dari jangkaan orang. Jika anda seronok melihat jet lama memperlekehkan ancaman moden lebih daripada saya, tekan butang suka supaya algoritma tahu kita semua sangat berminat dengan Warthog. Dan langgan jika anda mahu lebih banyak kupasan di mana gaya lama menang. Saya janji takkan buat anda tunggu 50 tahun lagi. Sudut maritim ini bukan idea terdesak atau diimprovisasi. Kru A10 pernah dilatih kerja sebegini sebelum ini. Latihan di Teluk, termasuk aktiviti bersama yang lebih terkini dengan pasukan tentera laut, menunjukkan bahawa perancang Amerika sudah pun meluangkan masa memikirkan cara menggunakan pesawat ini terhadap ancaman pesisir dan maritim. Bila konflik memuncak, sudah ada rancangan operasi. Iran kini hadapi ancaman sebenar, bukan sekadar helah, dengan Amerika Syarikat sudah bersedia. Ia penting kerana mengurangkan misteri taktik Iran. Teheran suka beroperasi melalui ketidaktentuan dan tekanan. Tetapi tingkah laku ini bukanlah sesuatu yang baru. Ia adalah corak yang telah diperhatikan, dikaji dan dirancang selama bertahun-tahun. Jadi, daripada kelihatan seperti pakar kekacauan, Iran mula kelihatan lebih seperti masalah yang boleh dijangka dengan jawapan yang telah disediakan menantinya. Itu gambaran berbeza. Dan bagi rejim itu, imej sangat penting. Soalan praktikal timbul. Apa yang A10 mungkin gunakan untuk tugas itu? Laporan awam tidak menyenaraikan semua konfigurasi senjata. Jadi, kita perlu berhati-hati. Namun, A10 ada beberapa alat sesuai untuk peranan ini. Ia boleh membawa meriam 30mm yang terkenal, peluru berpandu Maverick, bom berpandu, roket dan persenjataan lain bergantung kepada muatan. Meriam 30mm mendapat perhatian paling banyak kerana ia ikonik dan kerana ia sesuai dengan imej yang orang ramai sudah ada tentang Warthog. Tetapi dalam misi sebenar, keputusan bukan hanya tentang gaya. Bergantung pada tahap ancaman dan jarak, munisi berpandu atau peluru berpandu mungkin lebih sesuai daripada serangan meriam. Di sinilah isu kebolehselamatan dibincang. A10 sangat tahan lasak dan boleh menahan kerosakan lebih baik dari banyak pesawat lain, tetapi ia tidak kebal. Teluk dipertikai dan Iran masih ada sistem pertahanan udara, drone, peluru berpandu serta ancaman di pesisir. A10 digunakan di sini kerana komander yakin sasaran sesuai dan risikonya boleh dikawal untuk manfaatkan kelebihan pesawat itu. Itu adalah perkara penting kerana ia memastikan cerita ini berpijak di bumi nyata. Ini bukan tentang membabi buta menghantar jet lama ke dalam bahaya. Ia adalah tentang menggunakannya di tempat di mana ia boleh menjadi berkesan. Dan itu membawa tumpuan kembali kepada apa yang hal ini tunjukkan tentang kedudukan ketenteraan sebenar Iran. Jika Tehran bergantung pada gangguan bot kecil dan tekanan di laluan sempit strategik, ini menunjukkan keupayaan dan kelemahan mereka. Mereka masih boleh cetus gangguan dengan kos rendah. Ia boleh menambah kos dan masalah kepada musuh lebih kuat, namun juga menunjukkan had kekuatan mereka. Ini adalah strategi yang kurang bergantung kepada penguasaan medan perang dan lebih kepada ancaman, geografi dan tekanan.
Ia lebih kepada mengancam sistem, bukan menguasainya. Itu penting dari segi politik dan juga ketenteraan. Pemimpin Iran guna konfrontasi luar untuk nampak tegas di dalam negara. Tapi, kekalahan jelas jejaskan imej mereka. Jika ancaman utama rejim dipatahkan oleh pesawat yang dianggap usang, imej rejim akan lebih terjejas. Mesejnya berubah daripada kawalan kepada pendedahan dan mitos semakin lemah. Cerita ini juga tidak patut hanya fokus pada mesin, senjata dan peta. Intimidasi maritim memberi kesan kepada orang sebenar jauh di luar medan perang. Pelaut, kru kapal, ekonomi negara-negara teluk dan pengguna biasa, semuanya merasai kesannya. Kos meningkat apabila penghantaran perlahan atau berbahaya. Bahan api mahal, barangan lambat sampai dan bajet isi rumah tertekan. Jika Iran ancam perdagangan awam di selat itu, kesan bukan hanya di perairan tapi juga kehidupan harian. Sebab itu, perbezaan moral lebih ketara daripada yang Teheran mahukan. Rejim itu menggambarkan tindakan ini sebagai penentangan, namun kepada dunia, ia lebih seperti ugutan dengan peluru berpandu, periuk api laut dan bot laju. Itulah sebabnya, kempen balas sangat penting. Ia bukan sekadar cuba menyerang sasaran, tetapi cuba menghapuskan keupayaan Iran untuk menggunakan perdagangan awam sebagai alat tekanan. Walaupun begitu, tiada cerita ketenteraan yang serius lengkap tanpa bertanya apa yang boleh menjadi masalah. Menggunakan A-10 dalam persekitaran ini adalah berisiko. Pesawat itu lebih perlahan daripada jet pejuang moden. Ia juga tidak mempunyai keupayaan siluman. Dan operasi pada altitude rendah di zon ancaman yang padat memang tidak pernah selesa. Ini bermakna reka bentuk misi menjadi sangat kritikal. Masa sangat penting. Perlindungan udara sangat penting. Menetralkan ancaman musuh sangat penting. Pemilihan sasaran yang teliti juga sangat penting. A-10 mempunyai kelebihan nyata, tapi ada kelemahannya. Selepas mengakui risiko, timbul persoalan strategik. Adakah ini berkesan? Kejayaan bukan diukur dengan satu serangan dramatik atau krip tular. Pengukuran berdasarkan sama ada gangguan berkurang, perkapalan menjadi lebih selamat dan Iran masih mampu ancam penutupan selat. Itu ujian sebenar. Jika ancaman bot laju sedang dilemahkan, sementara infrastruktur berkaitan peluru berpandu juga berada di bawah tekanan, maka salah satu alat tekanan paling berguna Teheran mula kelihatan jauh lebih lemah. Itu sudah tentu menimbulkan persoalan tentang apa yang akan berlaku seterusnya. Rondaan A-10 yang berterusan adalah satu kemungkinan. Serangan tambahan ke atas tapak peluru berpandu pesisir dan tapak sokongan adalah satu lagi pilihan. Mungkin juga tumpuan lebih diberi pada ancaman seperti periuk api laut, drone dan aktiviti proksi di luar selat itu sendiri. Laporan yang mengaitkan Apache dan sistem lain dengan usaha anti-Iran membuktikan tindak balas berlapis. Ia bukan mengenai satu platform, satu serangan atau satu tajuk utama. Ia mengenai tekanan yang berterusan. Dan tekanan berterusan inilah yang sebenarnya menjadikan penggantian lebih sukar. Sebuah bot yang musnah boleh digantikan di atas kertas. Dalam praktiknya, menggantikannya sambil beroperasi di bawah ancaman berterusan adalah perkara yang sangat berbeza. Perkara yang sama juga berlaku untuk imej rejim itu. Setiap percubaan gangguan yang gagal, setiap kerugian yang dapat dilihat dan setiap ketidakmampuan untuk menimbulkan ketakutan seperti dahulu menjadikan Teheran kelihatan lebih lemah. Hakisan itu mungkin berlaku secara beransur-ansur, tetapi ia adalah nyata. Jadi apabila anda berundur daripada perincian, gambaran yang lebih besar menjadi jelas. A-10 Warthog bukan sekadar terbang berdekatan. Ia digunakan secara khusus terhadap alat utama Iran di salah satu laluan air paling strategik di dunia. Ini menunjukkan Amerika Syarikat menyesuaikan kekuatannya mengikut sasaran, bukan bertindak balas secara membuta tuli. Dan corak gangguan maritim Iran kini benar-benar berada di bawah tekanan. Dan ia memberitahu anda bahawa zon yang pernah digunakan oleh rejim itu untuk menakut-nakutkan pihak lain kini menjadi tempat yang jauh lebih berbahaya untuk pasukan mereka sendiri. Akhirnya, itu mungkin merupakan pengajaran yang paling jelas sekali. Teheran lama cuba gunakan perairan sempit sebagai senjata. Namun kini, perairan sempit yang sama itu mendedahkan betapa rapuhnya taktik tersebut di bawah tekanan berterusan. Walaupun rejim mengancam, imej paling diingati orang ramai bukanlah Iran mengawal selat itu. Ia adalah pesawat Warthog yang berlegar di atasnya, menunggu dengan sabar dan memusnahkan alat-alat ugutan satu demi satu. Jadi ya, pesawat Warthog berlegar, bot tenggelam dan rejim berpeluh. Jika imej ini menceriakan hari anda, tekan suka dan beri sedikit sokongan kepada pesawat lama itu. Langgan supaya anda tidak terlepas saat pesawat lama ini menunjukkan bagaimana ia menangani masalah masa kini. Jumpa di video seterusnya. Kekal Garang.